Bakcang lagi korang. Yang kali ni sis cuba bakcang daging. Hari tu first time sis cuba bakcang ayam. Bila sis makan tu, memori teringat korang. Bila teringat lah aku nak cuba pula bakcang daging. Ayam pun ada. Tapi kita try daging dulu Daging tak pernah order lagi ni, first time. Bismillah. Serius. Sedap korang. Memang sedap. Memang sedap. Oh, dia punya ada lemak-lemak daging tu. Oh, lemak daging korang. Bakcang daging lagi sedap korang. Ayam pun sedap. Bila makan daging dengan rasa lemak-lemak daging tu, lagi padu lah rasa dia. Sedap korang, serius. Macam biasa ada telur asin telur masin merah. Aku tak tahu lah kenapa aku suka gila dengan bakcang ni. Yang ni pula bakcang ayam. Bakcang ayam ni saya dah makan dah hari tu. Memang sedap lah dia punya rasa dia. Dia punya rempah dia tu memang semua cukup nampak tak dia punya berlinang-linang tu. Dia tak cukup bahan tak ada istilah tak cukup bahan. Bahan dia semua cukup. Ngam-ngam dengan pulut dia. Ngam-ngam dengan dia punya rencah dengan dia punya bahan yang ada tu. Sebenarnya dia makan macam ni. Bismillah. Sedap korang. Bakcang ayam ni memang telah sedap. Tapi bila saya cuba yang daging tu, saya rasa yang daging tu lagi power korang. Ayam ni dah memang sinonim lah dengan bakcang, sedap lah. Yang daging tu, bakcang daging tu, kena cuba